redup matahari, redupnya sampai ke tengah sawah. Kalau hidup tidak berbudi, seperti pokok tidak berbuah. Amalan budaya nilai tinggi ini adalah teras yang pertama di bawah dasar kebudayaan negara ataupun DAKIN. Digalakkan amalan budi, amalan nilai-nilai murni bagi setiap kaum di tanah air. Kemudian disantun untuk dijadikan sebagai buah tangan untuk rakyat dan akhirnya dasar yang jelas. Budaya nilai tinggi ini mencakupi 3 aspek yang utama. Yang pertama adalah berkaitan dengan tata susila. Ia melibatkan perlakuan atau dia merujuk kepada tata kelakuan kita. Tingginya gunung, tinggi lagi harapan kita terhadap cantuman nilai-nilai positif dan nilai-nilai murni kemanusiaan di negara ini. Tata cara ini akan membebaskan diri kita dari segi tindakan kita mengamalkan, contohnya salah guna kuasa, rasuah dan sebagainya. Dan satu lagi yang penting adalah berkait dengan tahap keintelektualan. Dia tahap keintelektualan bukan merujuk kepada akademik ataupun tahap pendidikan semata-mata. Ia merujuk kepada bagaimana cara berfikir, penggunaan wisdom ataupun kebijaksanaan. Jadi cabaran kita ialah untuk mengkaji sentimen semasa, kehendak semasa dan apa yang sesuai dengan keadaan yang terkini. Dan perlu ada satu jalinan kerjasama yang baik antara pihak media, pihak pelaksana kerajaan dan juga mungkin pihak sekolah bersatu padu. Masing-masing main TikTok, masing-masing main social media, tapi kita tidak ada isian dalam. Kita tiru orang. Pentingnya nilai-nilai murni tadi diamalkan dan dididikkan dalam semua institusi kerajaan dan masyarakat. Dan saya melihat amat penting kerana sekolah, media dan sekolah ni perlu berkirapat. Mereka mahukan sesuatu yang ringkas, yang padat dan paling penting sampai ke jiwa. DAKIN ini akan menjadi acuan kepada pembangunan dan juga hala tuju kebudayaan negara pada masa akan datang. Sebaliknya saya percaya bahawa dengan adanya satu gabungan pihak kerajaan, swasta, media yang pelbagai, kita duduk semeja berbincang di meja bulat, meja rundingan, mencari satu formula yang paling cantik dan molek untuk kita sandingkan idea. Mesti dicari balik kalaunya hanyut. Mesti didapatkan semula sekiranya dilupai. Perkara inilah harus kita terapkan, jadikan Malaysia bukan saja sebuah negara maju tetapi rakyatnya penuh berbudaya. Kerana kita ada ruang yang besar untuk muafakat. Kain batik dalam sampan semua datang dari Jawa. Sama cantik, sama padan bagai pindang di belah dua, bagai cincin dengan permata, bagai siang dengan suria. Ini masa untuk kita berjuang untuk pertiwi yang amat kita cintai. Kerana demi tanah air dan bangsa, seinci kami tak undur dari langkah ini untuk kita cantikkan budaya, dihormati seantero dunia, insya-Allah. Negara maju, rakyat berbudaya.